Nak tak payah buat baik dengan ni, Mak. Makcik ingat, makcik buat baik macam ni, anak makcik akan selamat. Kalau kau tak nak makan, kau berambus. Oh ya, lupa pula. Makcik alang-alang dah ada kat sini. Lepas makan dah boleh dah naik pack baju siap-siap. Sebab nanti kan lawyer nak datang baca wasiat. Takutlah makcik dengan anak-anak makcik terpaksa duduk dekat rumah busuk tu balik. Lina, kau cakap apa ni? Dah, Mak. Tak payah layan dia. Tak Mak nak tahu apa maksud cakap macam tu. Itu gila, Mak. Dah lah. Tak payah layan. Lampau mulut Ansyu dah langsung.